Tu ada orang tengah solat. Jom kita join. Tak tengok. Mana sah, Mam? Dahi dia tak kena sujud, tempat sujud tu. Tu ada pakai setelah kecil tu. Mana sah solat yang tu? Oh, tak adalah sampai macam tu. Yang dikira tidak sah sujud tu apabila dahi dihalang oleh pakaian yang sedang dipakai. Contohnya, dia letak sejadah ataupun ridak dekat atas bahu. Kemudian nak sujud, tiba-tiba sejadah ataupun ridak tu terjatuh dan menghalang dahi ketika nak sujud, itu baru tidak sah. Contoh lain, wanita yang solat pakai telekung. Ketika nak sujud, telekung itu menghalang dahi, terkena di tempat sujud, maka sujud itu juga tidak sah. Selagi mana barang yang dipakai itu menghalangi dahi daripada menyentuh tempat sujud, maka sujud tidak sah dan solat perlu diulang semula. Tetapi jika barang tu sudah berada di atas lantai ataupun dah terjatuh sepenuhnya daripada badan, hukumnya berbeza. Contohnya ketika solat tiba-tiba kopiah terjatuh kat lantai, kemudian kita sujud atas kopiah, sujud tersebut sah kerana kopiah itu sudah tidak lagi dipakai. Begitu juga jika sujud di atas kain ataupun barang yang memang sudah sedia berada di atas lantai, sujud itu juga sah. Oh, faham? Dah, jom kita solat. Alah, Mam. Dah habis solat dah, Mam. Tak apalah. Yang mana tengok video ni, jom tekan button follow. Jom infak masjid, 50,000 pun tak apa, boleh tekan link di bio. Yang kita solat berdua. Jom.